makanan, hana hawa katanya ke minuman, hana hawa ke makanan, hana hawa ke minuman, haid dan ibadat, hana galak ke syurga, hana ya ke neraka. Jadi minta bunuh nafsu hana mungkin. Karena nafsunya ibarat daripada alat untuk makan, alat untuk minum. Karena dengan sebabnya nafsu, keinginan untuk makan, keinginan untuk minum, keinginan untuk mangat-mangat. Maknanya keinginan untuk menyelamatkan diri daripada sesuatu yang hana mangat. Maka nafsunya yang condong terhadap hawa yang kebaikan ibarat daripada kenderaan. Jadi cara kekang jih, cara menguasai jih yaitu dengan takwa dan warab. Maka perlu terdepu hakikat daripada takwa. Fa'lam awalan, maka ketahui olehmu pada kali pertama akan bahawa sungguh takwa itu gudang yang megah, kanzun azizun. Fala in dafirta, maka sungguh jika menanglah kamu dengannya gudang yang megah, maka betapa banyak engkau dapatkan di dalamnya gudang daripada permata yang mulia. Maknanya wa ilkin nafisin, ilki kita baca dengan kasrah, an-nafis min kulli syai'in, ya maknanya yang elok daripada tiap-tiap sesuatu. Jadi makna ilkin puaken kullu puaken an-nafis min kulli syai'in, yang elok daripada tiap-tiap sesuatu. Nafisin, yang elok lah. Ilkin nafisin, dan tiap-tiap sesuatu yang elok, lagi yang elok, atau yang elok daripada tiap-tiap sesuatu yang elok ianya tiap-tiap. Hati terpelah mana ke mana? Wa ilkin, makna ilkin an-nafis min kulli syai'in. Sama dengan pu wa nafisin min kulli syai'in nafisin. Wa khairin kasirin, dan kebaikan yang banyak. Wa rizkin karimin, dan rezeki yang mulia. Wa faudin kabirin, dan kemenangan yang besar. Wa gunmen jasimen, dan ghanimah yang besar. Wa mulkin adimin, dan kekuasaan yang besar. Jadi takwa adalah sebuah gudang yang sangat megah. Monya katanya tak rempek, tak dapatkan gudang tersebut, maka jaithat benda-benda yang berharga yang di dalam gudangnya yang je ke milik dia. Jadi ubina kebaikan di dalam takwa. Takwanya ibarat pada sebuah gudang yang sangat megah. Seluruh kebaikan di dalam gudang tersebut. Maka katanya kata rempak kuasai, tadafar katanya kata rempak kuasai gudang tersebut, maka alangkah banyak
barang-barang yang berharga yang menjadi milik kitanya yang na di dalam gudangnya. Faka'anna khairatid dunia wal akhirah jama'an, maka seolah-olah segala kebaikan dunia dan akhirat itu berhimpun ianya kebaikan. Kebaikan dunia dan akhirat mensapat di dalam gudang takwa. Faju'ilat tahta hadhil khaslatil wahidah, maka dijadikan akan dianya segala kebaikan dunia dan akhirat di bawah ini perkara yang satu, perkara alati dianya perkara itu takwa. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat mensapat di dalam takwa. Memyubina kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Nah ini sama dengan hana yang tertinggal. Watekana takwa bagadayo nyen kana seluruh kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Hana yang tersisa. Wa tamal ma fil Quran min zikriha, dan pikir olehmu akan barang di dalam Al-Quran min zikriha daripada sebutnya ini perkara. Biar ada puas buat takwa yang bata ni. Dan pikir olehmu akan barang di dalam Al-Quran, panai barangnya daripada sebutnya takwa, sebutnya ini perkara. Duknale tempat di dalam Al-Quran yang disebut takwa. Kata-kata takwa dalam Al-Qurannya duknale. Yang dipegah bu fi aksara min sab'ina mawdi'an, lebih le daripada 70 buah tempat, 70 buah tempat lebih yang ulang-ulang takwa di dalam Al-Quran. Fakam allaka biha min khairin, maka betapa banyak mentaklik ianya Allah Ta'ala dengannya perkara daripada kebaikan. Jaidat kebaikan yang ditaklik Allah Ta'ala dengan takwa. Apabila na takwa, na kebaikannya, tanpa takwa, hana kebaikannya. Jaidat kebaikan yang ditaklik di atas takwa. Wa kam wa'ada 'alaiha min ajrin wa sawabin, dan betapa banyak menjanji ianya Allah Ta'ala di atasnya ini perkara daripada ujrah dan fahala, daripada fahala dan fahala. Atau tafsir jaidat janji Allah Ta'ala, fahala yang rayunya menjanji Allah Ta'ala di atas takwa. Wa kam adhafa ilaiha min sa'adatin, dan betapa banyak mengidafah ianya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya ini perkara daripada kebahagiaan. Jaidat Allah Subhanahu wa Ta'ala mensandarkan kebahagiaan kepada perkara takwa. Wa ana a'uddu laka min jumlatiha isnatai asyarata khaslatan, dan bermula aku itu aku hitung bagi engkau daripada jumlahnya kebaikan akan 12 perkara. Jadi kebaikan-kebaikan yang nabat takwanya ten hitung lial gadalina 12 boh. Awaluhal midhatu wasana, bermula pertamanya daripada 12 itu midhah, pujian.
Ngaji bermakna lampu as-sanaul hasan, sana yang hasan. Wasanaul jamil, dan sana yang elok. Ya. Yang pertama pujian. Allah Ta'ala memuji terhadap orang-orang yang bertakwa. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa in tasbiru wa tattaqau fa inna dzalika min azmil umur. Dan jika kamu bersabar, wa tattaqau, dan kamu bertakwa, fa inna dzalika, maka sesungguhnya yang demikian itu, sabar dan takwa, min azmil umur, daripada perkara ay min ma'zumatiha allati yajibul azmu alaiha, daripada cita-cita segala urusan. Ya? Makna jipu min ma'zumat, daripada yang dicita-citakannya segala urusan, ma'zumat allati, yang wajiblah cita-cita di atasnya urusan. Artinya sabar dan takwanya adalah perkara yang hebat, perkara yang wajib diazam, dicita-cita li orang yang beriman. Nyainan dipuja oleh Allah. Tin perahnya sabar dan takwanya min azmil umur, nyan Allah Subhanahu wa taala memuji. Wasani al-hifdhu wal hirasah minal a'da, dan bermula yang kedua itu terpelihara dan terjaga daripada segala musuh. Kebaikan yang kedua, terjaga, terpelihara daripada musuh. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Dan jika kamu bersabar dan kamu bertakwa, niscaya tidak tidak membahayakan akan kamu oleh tipu daya mereka itu akan sesuatu. Ya. Menyertai tak sabar dan tak takwa, nyen tipu daya musuh tidak akan membahayakan kita sedikit pun. Nyainan berarti gara-gara takwa terpelihara dan terjaga daripada musuh. Tipu daya musuh nyen han membahayakan gitu. Kiban? Yang musuhin yang kapi. Watai orang bertakwa, jaminan Allah. Hana kekuatan bagi musuh untuk membahayakan. Watai orang bertakwa, watai orang bersabar, ya, la yadurukum, han berbahaya akan kamu oleh tipu daya musuh. Berarti jaminan Allah. Wasalisu at-ta'idu wa nusrah, dan bermula yang kelih ta'id, penguatan, wa nusrah, dan bantuan. Yang kelih, kebaikan yang kelih, Allah Subhanahu wa taala akan kuat kita dan membantu kita. Firman Allah Ta'ala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang
yang bertakwalah mereka itu, dan orang-orang bermula mereka itu yang berbuat baik oleh mereka itu. Pertolongan Allah Ta'ala beserta urang-urang yang takwa, takut terhadap kufur, takut terhadap maksiat. Nyan pertolongan Allah tajan urangnya, menanti pertolongan Allah Ta'ala beserta urang-urang yang berbuat baik dengan perbuatan dan dengan sabar. Sabar di atas kesukaran dan sabar di atas taat. Sabar di atas setiap kesempitan dan sabar di atas taat. Jadi ada perbuatannya sukar, tak sabar di atas kesukarannya. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wallahu waliyul muttaqin, dan bermula Allah Ta'ala itu wali bagi segala orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala wali bagi segala orang-orang yang bertakwa. Gimana? Muttaqin ay mukmin. Wali terhadap orang-orang yang bertakwa, artinya orang mukmin. Muttaqin dengan mukmin yang khusus, khusus dan umum. Mukmin boleh jadi asi, muttaqin yang pasti mukmin. Titik orang yang bertakwa nya mukmin, titik orang mukmin hendak bertakwa. Tinggal nama mukmin yang maksiat. Jadi wallahu waliyul muttaqin, Allah wali terhadap orang-orang mukmin. Terhadap orang yang bertakwa, Allah umum, mukmin mungkin. Bantahlah yang dipedani asa yang dihetapi dan surah. Dan no bukan takwa. Layak bertakwa. Orang bertakwa kemutakin nyan aula. Allah Ta'ala wali terhadap orang mukmin. Orang mukmin boleh jadi maksiat, boleh jadi orang mukminnya asi, gaknya mukmin tapi gaknya asi orang yang maksiat. Asaika beriman, Allah Ta'ala wali. Allah Ta'ala membantu terhadap orang-orang yang beriman. Orang yang bertakwa nya lebih aula, karena orang yang bertakwanya dipastikan na iman bagian. Yang lebih orang yang bertakwa mutakin pu na takwa. Bak sira orang yang na iman tok manteng, Allah Ta'ala sebagai pembantu, Allah Ta'ala sebagai wali. Apalagi bak orang yang na iman dan na takwa, lebih aula.
Ma'alladzina taqau al-kufra wal ma'asi. Ya. Ditakut oleh mereka itu akan kufur dan akan segala maksiat. Ditakut kufur, ditakut maksiat. Mukmin taat. Wate kai takut kufur sama dengan beriman. Takut pada maksiat sama dengan taat. Orang yang bertakwa adalah orang mukmin yang taat. Takunan tadi takut. Gimana? Ayat dak mutakinnya takut hit. Ya? Mutakin orang yang takut. Ya. Orang yang takut wateka ditakut nyan han ditinggalkan perintah hai buat larangan. Imtisalu awamirillah wa jnabun nawahi sirra wa alaniyah. Ya. Imtisal awamirillah ubina perintah Allah Ta'ala diimtisal, dipubut. Alanya menjauhi segala larangan. Nyen pubut perintah tinggalkan larangan pakat karena takut. Warabi'u an-najatu minasyadaidi, dan bermula yang keempat itu kelepasan daripada segala kesempitan. Warizqu minal halal, dan rezeki daripada yang halal. Yang keempat, kebaikan yang keempat gara-gara takwa adalah terlepas daripada kesempitan dan haru-hara. Alanya rezeki daripada yang halal. Firman Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa ia akan Allah, niscaya menjadi ianya Allah baginya makhraja, akan jalan keluar. Wa yarzuqhu, dan memberi rezeki ianya Allah akan dia nyaman, min haitsu la yahtasib, daripada sekira-kira tidak disangka-sangka ia nyaman. Orang yang bertakwa terhadap Allah nyenna jalan keluar, nepegat jalan keluar oleh Allah dari setiap kesempitan, baik kesempitan dunia maupun kesempitan akhirat. Kemudian nebi rezeki yang hana disangka-sangka. Ana tiala oi. La yahtasib, la yahturu bi balih, yang tidak tergores ia di dalam hatinya. Ana tiala nai tete ka merazeki. Nyen mi itu la tete. Wal khamisu islahul amal, dan bermula yang kelima itu islahul amal, memperbaiki amal.
Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Wahai alladzi yang berimanlah mereka itu, ittaqullaha, bertakwa olehmu akan Allah, wa qulu qawlan sadida, dan katakan olehmu akan perkataan yang benar, yuslih lakum, niscaya nepujroh ianya Allah bagi kamu akan amal-amal kamu. Makna jipu yataqabbalha au yuwaffiqkum lil a'malis salihah. Mana yuslih yataqabbalha, nerima ianya Allah akan dianya amal, atau neberi taufiknya Allah akan kamu bagi amal yang saleh. Orang yang bertakwa nyan orang nyan nerima amal ya Allah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Wasadisu ghufranu dzunub, dan bermula yang keenam itu pengampunan dosa. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan ampuni ianya Allah bagi kamu akan dosa-dosa kamu. Wasabi'u mahabbatullah, dan yang ketujuh cinta Allah. Berfirman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah Ta'ala itu cinta ya akan orang-orang yang bertakwa. Wasaminu al-qabul, dan bermula ke-8 itu penerimaan. Qala Allah Ta'ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanya saya menerima oleh Allah daripada orang-orang yang bertakwa. Wattasi'ul i'zat, dan bermula yang keenam yang ketikuriang itu i'zat dan ikram, dimegahkan dan dimuliakan. Firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, hanya saja yang paling mulia kamu di sisi Allah Ta'ala itu yang paling takwa kamu. Penilaian mulia bagi Allah adalah ketakwaan. Seberapa ketakwaan, begitulah kemuliaan. Dukna takwa nyanduknan kemuliaan. Hana kemuliaan bagi Allah Ta'ala selain daripada takwa. Wal ashiru al bisyarah indal maut, dan bermula yang ke-10 bisyarah, kegembiraan ketika mati. Dia kena mati katanya, Nabi kabar gembira oleh Allah, maka gembira tu. Firman Allah Ta'ala, alladzina amanu wa kanu yattaquna lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Alladzi, orang-orang yang berimanlah mereka itu, dan adalah mereka itu yang bertakwalah mereka itu, lahumul busyra, tabit bagi mereka itu kegembiraan di dalam udip dunia dan di dalam udip akhirat. Ikhtilaf mereka itu fi hadhil busyra. Ikhtilafu fi hadhil busyra, ikhtilaf para ulama pada ini kegembiraan. Faruya an Ubadah bin Samit
Waktu yang kan semin. Suami. Qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qaulihi ta'ala lahumul busyra fil hayatid dunya. Qala hiya ru'yas salihatu yarahal mu'min au turalahu. Akhrajahu Tirmizi. Maka diriwayatkan daripada Ubadah bin Samit, hal keadaan Ubadah itu yang berkata ya pun kele Ubadah ulung tanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah taala. Bu firman Allah taala lahumul busyra fil hayatid dunya. Bagi mereka itu kegembiraan di dalam udip dunia. Putra yang busyra yang tayang li Ubadah bin Samit pada Rasulullah. Qala menjawab ya Rasulullah hiyar ru'yas salihah yarahal mu'min au turalahu. Dianya busyra itu penglihatan yang saleh yang diperlihatkan akan dianya penglihatan oleh akan orang mukmin. Yarahal mu'minu yang melihat akan dianya ru'yanya oleh orang mukmin. Au turalahu atau diperlihatkan akan dianya penglihatan yang salehnya baginya orang mukmin. Nah, kena mati na pandangan yang elok dikekalan oleh orang mukmin, atau pandangan yang eloknya diperlihatkan kepada orang mukmin. Dia kena mati sehingga agaknya merasa gembira. Nah, orang dekem dia kena mati, bukan dekem putra yang lucu karena dia kalanya anak yang lucu putra dia kala ru'yas salihah. Tenang ke dia kalanya dekem atau dekem ke bidadari mungkin dia mai bekem bidadarinya kan masuk ru'yas salihah dia pemandangan yang indah, yang elok, yang saleh. Nah, orang kadang ngkong ke dia kena mati karena ya atau karena melihat pandangan yang tidak elok di bayangan neraka. Ya, orang mukmin di bayangan surga. Dia wahukul limisli hadza falyamalil amilun. Bagi seumpama ini maka hendak beramal oleh orang-orang yang beramal. Dia kena mati ke nyang ke. Pakan gekunyan dia kena mati ke karena ru'yas salihah diperlihatkan pada orangnya. Nah, orangnya dua raw ahli ilmu wa Allah taala. Tiro di merdu Abiwan pimpinan daya Poh 6 bunga-bunga Poh itu dengan sabun Walid Maraban ulama karismatik. Jahitah kau ulama yang meninggal ino ya Aceh le luar Aceh bila tak nak trip li Jahitah ulama yang kau wa Allah. Orang dengan sehat-sehat yang meninggal bila dengan sehat-sehat kamu meninggal. Anak pun ada grup-grup li anak pun ada perih sakit meninggal lebihnya. Dengan tegak kamu meninggal.
belum meninggal pi tak jai le ya kan agam yang meninggal ulama berarti kan you ilmu yang meninggal orang biasa you urut kah yang kenyan makna lahumul busyra fil hayati dunya wal akhirah nyan saboh riwayat akhrajahu Tirmizi yang riwayat hadisnya oleh Tirmizi. Alian begini Tirmizi daripada seorang laki-laki daripada ahli Mesir berkata ianya rajul qala sa'altu Aba Dardai an hadhil ayat lahumul busyra fil hayati dunya. Ulung tanyang akan Abu Darda daripada ini ayat. Sabit bagaimana itu kegembiraan pada udip dunia. Qala jawab ianya Abu Darda masalani anha ahdun munzu sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anha. Tidak pernah ditanyai akan aku daripadanya busyra atau daripadanya ini ayat oleh seseorang semenjak telah aku tanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripadanya ini ayat. Abu Darda nantanya yang ayatnya Nabi. Lintanya mentang kedron mentang hana berapa ke. Watai kitanya li hiro urang daripada urang Mesir. Bukan ahli Abu Darda. Selama dia lung tanya mbak Nabi tentang ayatnya mesti draw dia hana tanya mbak lung yang selain draw. Lain hana so tanya draw. Wa qala ma salani anha adun ghairuka munzu unzilat. Watai Nabi, watai Abu Darda ni tanya mbak Nabi, ni jawab oleh Nabi. Tidak ditanyai akan aku daripadanya ini ayat oleh seseorang selain engkau wahai Abu Darda, mulai diturunkan akan dia ayat. Bahli Nabi, anak tahu tanya mbak lung yang selain daripada drone Abu Darda, mulai pun dengan ayatnya oleh Allah Taala. Anak tahu tanya yang kedua yang tanya hiya ru'yas salihah yarahal muslim au turalahu. Dianya kegembiraan itu penglihatan yang saleh yang dilihat akannya penglihatannya oleh muslim atau diperlihatkan akannya penglihatannya baginya muslim. Pandangan yang elok iaikalan oleh muslim atau pandangan yang diperlihatkan kepada muslim. Alinya warawal Bukhari dan riwayat oleh Bukhari daripada Abi Hurairah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda ya lam yabqa ba'di minan nubuwah illal mubasyarat la yabqa ba'di minan nubuwati illal mubasyaratu. Hana kekai sesudah lung daripada kenabian kecuali segala yang mubasyarat, segala yang digembirakan. Qalu wamal mubasyarat, berkatalah mereka itu para sahabat, wamal mubasyarat, dan bermula apa itu mubasyarat? Qala ru'yas salihah, penglihatan yang elok. Ya. Jadi lihat long bahli Nabi hanali kenabian.
Yang na thakai putra busyra mubasyarat. Putra mubasyarat ru'ya salihah. Jadi ru'ya salihah nyan minan nubuwah. Lumpau pemandangan ataupun penglihatan yang elok yang deh dalam lumpau dia, ru'ya salihahnya bahagian daripada nubuwah. Yang nak berapu dari beberapa riwayat, maksud dengan busyra adalah ru'ya salihah. Olehnya riwayat oleh Syaikhain daripada Abi Hurairah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ya izaka tarabaz zaman lam takid lam takat ru'yal mu'min tukadzibu wa ru'yal mu'min juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Apabila hampirlah masa, niscaya tidak hampirlah pandangan-pandangan orang mukmin atau penglihatan orang mukmin itu sulit, ianya penglihatan takdzibu itu sulit ya. Dan bermula pandangan-pandangan mukmin itu satu juzuk daripada 6 dan 40. Apa 46 juzuk daripada nubuwah. Berkali Nabi wate zamun tengah kata tong puan tong kiamat. Ya. Izak wataraba. Apabila zamun tengah kata nyan rap hana lumpau orang mukmin yang tulis. Rap hana ru'yah mukmin yang tulis. Hampir tidak, hampirlah ru'ya mukmin itu yang tulis. Hampir tidak, hampirlah pandang ru'ya orang mukmin itu yang tulis. Rap mana kan? Di zaman kata orang kiamatnya rap hana lumpau orang mukmin, penglihatan orang mukmin dalam tidur itu yang dusta. Butoi mendu kalau letak butoi dan bermula pandangan-pandangan mukmin itu satu juzuk daripada 40 boh 6 juzuk daripada nubuwah. Maka lumpau orang mukminnya bahagian daripada nubuwah, bahagian daripada kenabian. Yang mukminnya mungkin mukmin yang kamel naruh dia. Tengok nanti lumpong rut ya kan. Lumpau kita mana dia boleh jin. Nyo ru'yal mukmin rahasia punya keuraceh rusia ya. Pandangan atau ya kalian orang mukmin yang kamel dalam tengut nyan adalah bahagian daripada nubuwah, bahagian daripada kenabian. Nyerap hana yang sulit. Artinya sesuai dengan wakil mendu taya kalanya. Hadza lafdul Bukhari. Ya, nyan lagi tanya hadis nyan lafai bagi Bukhari. Wali muslimin dan bagi muslim idza qatarabaz zaman lam takat. Kada ya kadu kan? Lam takat ru'yal muslim takdzibu wa asdaqukum ru'ya asdaqikum hadisan wa ru'yal muslim juz'un min khamsatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah.
Warru'ya salasun. Ru'ya salihah busyra minallah. Ru'ya tahzin minasyaitan. Ru'ya mimma yahdusul ya puakeun yuhdisul mar'u nafsahu. Kedua, apabila hampirlah zaman, tidak hampirlah penglihatan muslim itu dusta ya. Dan bermula sibutui-butui kamu ru'yan nisbah penglihatan itu sibutui-butui kamu nisbah apa? Nisbah hadisan apa kan? Lumpo wa urang Islam ati kata wa damun ngang kiamat rab hana yang sulit. Yang paling butoi lumpo, yang paling butoi berapa? Yang paling butoi lumpo, yang paling butoi berapa? Yang paling butoi apa? Nya urang hantang gung tulis, nya tiga lumpo agaknya. Nya paling butoi. Dan bermula lumpo muslim itu satu juzuk daripada 45 buah juzuk daripada kenabian. Yang lafai yang diriwayat oleh Muslim atau dalam syarah Muslim. Dan bermula lumpo itu ya. Lumpo yang saleh. Teh lumpo yang saleh busyra daripada Allah Ta'ala. Rumpau tahzin daripada syaitan. Yang kedua ru'ya tahzinin minasyaitan, lumpo putusah, bersedih, lumpo sedih yang dari syaitan. Ru'ya mimma yuhdisul mar'u nafsuhu, dan lumpo daripada barang yang dipuna oleh manusia dirinya manusia. Dibantulah lumpau ru'ya yang salihah nyen pengembiraan daripada Allah, busyrayan daripada Allah. Lumpau yang salihah adalah busyra daripada Allah. Lumpau susah, lumpau sedih nyen dari syaitan ataupun dari syaitan. Alnya na lumpau yang ada puna kerot. Naji kan dari Allah kan di syaitan tarawat. Lumpau-lumpau je kerot orang kepu. Hanya ada puna kerot lumpau yang mesti. Munya ru'yah salihah nya min Allah. Munya tahzin lumpau gundah nya daripada syaitan. Yang kennya yang kata lumpau-lumpau kerot je. Ailet lebui. Ya, betul kan? Rak-rak rumput lebui. Ailet leburung. Rak-rak rumput. Tengok berat tak ya ka apa tu. Maka burung pai-pai kira pentan. Oh, madro nak apa. Kan? Ka boleh ya tu. Yang mana tu lah? Ru'yan mimma yuhdisu al-mar'u nafsuhu, dan lumpau daripada barang yang dipuna oleh manusia dirinya manusia. Tak pernah kerana kan dari syaitan, kan dari Allah.
Jadi menyelumpur guru yang salehnya berarti dia petih juz'an minan nubuwah. Nabi saleh gelempur pelan-pelan. Dia petih juz'un min sittatin warba'ina juz'an minan nubuwah. Ba riwayat Muslim juz'un min khamsatin warba'ina. Ini riwayat Muslim pet 5. Ba Bukhari pet 6. Nubuahnya 26 buah juzuk yang menurut Bukhari. Salah satu juzuk ji ru'ya salihah. Yang Muslim nubuahnya 25. Salah satu juzuk ji iaitu ru'ya salihah. Jadi lumpur yang salah satu daripada nubuah. Tahu lumpur kan? Lumpur dengan lumpur Nabi. Bagaimana? Ru'yal mu'min. Ru'yal mu'min juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuah. Lumpur orang mukmin macam Nabi yang mana? Qala ba'du ulama wa wajhu hadzal qawli anna idza hamalna qawlahu tabaraka wa ta'ala lahum busyra 'ala ru'ya salihah shadiqah fadahiru hadzan nas yaqtadi alla tuhmalu hadhil halah illa lahum wa dzalika li anna waliyallah walladhi yakunu mustaghriqal qalbi war ruh bi zikrillah azza wa jalla wa man kana kadzalik fa innahu indan naumi la yabqa fil qalbi ghairu zikrillah wa ma'rifatih wa minal ma'lum anna ma'rifatallah fil qalbi la tufidu illa al haqqa was sidqa fa idza ra'al wali ru'yan aw ru'yat lahu kanat tilka ru'ya busyra min Allah azza wa jalla li hadzal wali. Ya. Nekun li sebagian ulama dan bermula alasan ini kaul itu bahawa sungguh gedayung. Apabila gedayung bertanggung akan kun Allah Ta'ala tabaraka wa ta'ala putra nekun lahum busyra, lahumul busyra. Ho tak bertanggung di atas ru'ya, di atas lumpur pemandangan, penglihatan yang saleh lagi yang benar. Maka bermula zahir ini nas itu dikendaki ia akan bahawa tidak ditanggungkan akan ini keadaan kecuali bagi mereka itu. Ya. Mereka itu pakan bagi mereka itu enggak bertanggung kenaan. Jadi ru'ya yang salehnya busyranya ru'ya yang saleh sadaqah nyan berarti ru'ya para wali, lumpur para wali. Pakan mesti kenaan bertanggung. Wadzalika dan bermula demikian karena bahawa sungguh wali Allah, dianya wali Allah itu alladzi yang ada ia itu yang perhabis hati dan roh dengan sebut Allah Ta'ala. Karena wali Allah ya istighraq hatinya dengan zikir Allah. Wa man kana kadzalik dan barang siapa yang ada ianya itu seperti demikian fa innahu indan naumi la yabqa fi qalbi ghairu dzikrillah wa ma'rifatih.
Maka sesungguhnya timan ketika dengar itu hana kekal dalam hatinya timan oleh selain sebut Allah dan makrifahnya Allah. Mamunya walinya orang yang istighra hati gepabi hati ganya dengan zikir Allah Taala. Berarti menyelaginya ganya wate dengar ke kan pasti hana kekal dalam hati ganya selain daripada zikir Allah. Ya, dan makrifah Allah. Wa minal maklum, dan terbahagian daripada yang maklum bahwa sungguh makrifah Allah dalam hati itu tidak memfaedahkan ia kecuali hak dan sidik, kebenaran dan benar. Ya, punya orang yang lagi nyan dalam hati ke nyan berarti ya, makrifah Allah Ta'ala dalam hati nyan hanai bifaedah li makrifah yang dalam hati nyan melainkan kebenaran dan benar. Kebenaran dan benar. Hak lawan daripada rusak, kan? Ya, sidik lawan daripada sulit. Maka apabila gekalan oleh wali akan saboh-saboh penglihatan atau diperlihatkan akannya penglihatan baginya wali, niscaya adalah demikian penglihatan itu kegembiraan, pengembiraan daripada Allah Azza wa Jalla begini wali. Ya, munyo kali walian kagekalan kaglumpau saboh-saboh lumpau. Atau geluma ba Allah apa kan ba uranyan li Allah Taala nyan berarti adalah busyra daripada Allah Taala untuk walian. Nakun oleh Khutabi. Pada ini hadis itu taukid bagi urusan ru'ya dan tahqiq mandilahnya ru'ya, dan hanya saja ada ianya ru'yanya itu satu juzuk daripada juzuk nubuah itu sabit pada hak anbiya, keadaan lain mereka itu ya nyekun Khutabi ya, ru'ya yang salihah bunuh satu juzuk daripada nubuah yang khusus pada hak para nabi-nabi hanafi guru lain ya, berarti kan umum mukmin, kan umum muslim, khusus pada nabi nyekun Khutabi. Wa kanal anbiya alaihimussalam yuha ilaihim fi manamihim, dan adalah para nabi alaihimussalam itu diwahyukan kepada mereka itu di dalam tidur mereka itu, sebagaimana barang diwahyukan kepada mereka itu di dalam jaga. Ya, para anbiya nujuk wahyu oleh Allah Taala dalam dengung, tabang lagi nujuk wahyu dalam jaga. Berkatalah Khutabi, kun terbahagian ulama bermula makna hadis itu bahawa sungguh ru'ya itu datang ianya ru'yanya di atas muafakat kenabian, bukan bahawa sungguhnya ru'ya itu satu juzuk daripada kenabian ya. Nah sebahagian ulama menubah makna hadis bahawa lumpaunya terjadi di muafakat dengan kenabian, muafakat di atas kenabian kan bermakna lumpaunya satu juzuk daripada kenabian. Ya, tebaknya bermaksud guna apa je khusus kepada pada hak anbiya duna ghairihim. Lainnya berkatalah Khutabi dan lainnya pada makna kenya Nabi ar-ru'ya juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min nubuwah. Putra nekun dipedang oleh Nabi SAW di dalam nubuahnya akan leher dan 20 ton dia pendapat akhir 20 leher ton.
Wa kana qabla dzalika bi sittati asyurin, dan ada yang Nabi sebelum demikian itu dengan 6 bulan. Yara nekalan yang Nabi di dalam lupa akan wahyu. Maka bermula dianya lumpanya itu 1 juzuk daripada 46 juzuk. Ya. Baik dia 46. Ru'ya yang saleh 1 juzuk daripada 46 juzuk. Apa makna nebukah Al-Qurtubi? Nepedang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kenabian 20 tahun. Ne kan akama abek ne pedang ne iqamah ne iqamah oleh Nabi, ne tetap oleh Nabi, atau ne mukim oleh Nabi di dalam kenabian 20 tahun. Yang 20 tahun 30 tahun di Mekah, 30 tahun di Madinah, 20 40 yuk galam Rasul galam Nabi dan adalah sebelum demikian dengan 6 bulan itu diperlihatkan di dalam mimpi akan wahyu. Maka bermula dianya yang diperlihatkan itu 1 juzuk daripada 46 juzuk. Ni itu biar dari kali 20 lebu macam mana? 20 lebu kali 2 46. Nah ke? Nya 45 ngai bunuh riwayat je pai tu biar. 42 itu kan. Wapluh lehetun nam dapat leh belah tahun kurang baju kan? Nabi Madinah. Di Mekah. Tahu ke kadang nalau. Wakila innal manam la'ala ayakuna fihi ikhbarun bi ghaibin. Sesungguhnya dengan itu mudah-mudahan bahwa adalah dalam dengan itu berkhabar dengan gaib. Dianya berkhabar dengan gaib itu salah satu martabat kenabian. Wa huwa yasirun fi janibin nubuwah, dan bermula dianya berkhabar dengan gaib itu yasir. Bukan sedikit pun mudah. Sedikit pada pihak kenabian. Pakan sedikit li'annahu, karena sungguh halwasan tidak boleh bahawa diutus oleh Allah Ta'ala sesudah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tiru Nabi yang disyariatkan akan segala syariat dan penyata akan segala hukum, dan hanya berkhabar dengan gaib selama-lama. Maka apabila terjadi bagi seorang di dalam tengah oleh berkhabar dengan gaib, niscaya adalah ini kadar itu 1 juzuk daripada kenabian, bukan buat sungguhnya seseorang itu nabi.
Dan apabila terjadilah yang demikian bagi seseorang dalam tidur, niscaya ada ia itu benar. Wallahu a'lam. Ya, terampung kadu meh. Jadi 46 nya pai duit. Puluh 6 juzuk. Yang dah wahya fahya fahya bak ru'ya yang dipahamkan daripada Yura, Nabi tetap dalam pangkat kenabian selama 20 tahun. Dasar dari pendapat yang terakhir 20 tahun. Olehnya 6 bulan you golong 20 tahun. 6 bulan you golong 20 tahun. Nabi nekalan wahyu dalam lumpau. Maka lumpau nabinya 1 juzuk daripada 46 buah juzuk. 6 20 tambah 6 berapa kurang? Hah? 6 bulan. 6 bulan juga dalam 20 tahun. Kan itu biar 46 buah juzuk paling. Cuba. Dua puluh enamnya cara wahyu. Cara-cara wahyu nak 26. Salah satu cara lumpau. Gimana? Ru'ya juz'un min sittatin warba'ina lepun. Yang kata kemaknai li Khutabi. Ru'ya lumpau 1 juzuk daripada 46 juzuk kenabian. Pu makna haji. Ya, Nemukim oleh Nabi di dalam pangkat kenabian selama 20 tahun. Enggak? 20 tahun. Yuh golom 20 tahun. Nabi nerima wahyunya dari lumpau. Yang mana?
6 bulan yo golem 20 tahun. Nabi nerima wahyu lewat lumpau. Neplemah wahyu dalam lumpau. Maka lumpaunya sabah juzuk daripada 46 buah juzuk. Dua puluh kali 12 berapa? Tiga kali ju. Ha? Dua ratus 276 nyan 20 kali 12 276. Terus bagi 6 berapa keluar? Ha? Buat 6 Benar tak kata 20 kali 12 apa tu? 276 276 Maksudnya dah bagi 6 276 bagi 6 Pakan pada bagi 6 6 bulan tergalam kenabian. Itu bit 20 pet. Ya. Buka apa macam tu? 276 tambah 6 berdamah 6 paduk 282 bagi 26 6 yang ke 6 kali 36 6 kali 46 276 6 kali 46 276 12 kali 20 hai benar apa tu? 276 ti no? Ya. Ya. 6 kali betul tak? Dua ratus 76 bagi 26 apa tu yang naik tu biar
Situn 12 bulan. Ya, pangkat kenabian bak Nabi Muhammad 20 tahun. Benar? Situn 12 bulan. 20 leh kali 12 276. 276. Nah, kemudian Nabi nan terima wahyu yu golem gangkat sebagai Nabi, iaitu rat lempau selama 6 bulan. Terima lumpau Nabi, terima wahyu rat lumpau yang 1 juzuk daripada kenabian. Faham tak? 1 juzuk daripada kenabian. Ya. Mesir 276 tambah 6 bagi 6 berapa? 276 tambah 6. 276 dari 20 bulan, 20 tahun. Tambah 6 bulan dia golong umur Nabi 40. 82. Dah bagi 6. 27 dia. 6 bulan dia kolam kenabian. Kalau dia tamah apa? Kalau dia tamah kena bagi. Dua puluh kali 12 776. Waktu 76 bunuh tebak bagi 6 26. Heboh baru. Salah satu. Yang lain hadri lain tu. Melalui Jibril, Qudsi, mimpi. Apa? Yang kerat tamah yang kahiyah. Nabi memukim dalam kenabian 20 tahun. Yuh gohlom. Ya, tapi dengan 40 waktu kan? Yuh gohlom 40 tahun umur Nabi 6 bulan nerima wahyu rat lempau. Terima puakan terima wahyu rat lempau nyan adalah salah satu juzuk daripada 26 juzuk kenabian. Berarti bagi 6 waktu 76 je pun bagi 6. Nah itu biar juzuk. 26-nya lagi dapur buah lagi dalam hadis tunai. Kuat? 26 juzuknya lagi dalam hadis tunai ada dapur Royal Mukmin pun sittatin wa arba'ina juz'an dan buah. Dari sittatin wa arba'ina yan satu juzuk ke Nabi Muhammad. Awadai pun lupa
berapa pun. Juzuk yang lain 20 leher 20 himang tu Buah yang lain. jauh. Gimana? Dalam 6 bulan tak boleh duduk. Dengan menyam 6 bulan tak boleh duduk. Waktu metodenya melembab duduk di 26 bawah. Dia tak boleh duduk 6 bulan. Sama dengan waktu lehernya 26. Waktu leher kali 2 26. Antitun 2 ke 6. 2 ke 6 dapat 12. Sama dengan 2 leher kali 2 ke 6 ni. Berarti dalam 6 bulan tak boleh duduk. Walau ke surah Bakal 25 minit karena khilaf bab 6 bulan tamahnya, tamah 6 bulan belum waktu itu. Yang tertamah 6 bulannya kan dia 27. Tertamah 6 bulan. Dia 27. Nhưng kampung mah orang pegang. Boleh. Nya neguyuk 20 tahun wate umu nabi nerima wahyu la lempo. Wate umu Muhammad bin Abdullah leploh 6 tahun. Nerima wahyu ra lempo. Nya ne kenubuah ke umur 26 kah? Umur Nabi 20 pada 20 put. Ya. 26 ah. Ai 20 tahun, 20 pura. 20 tahun yo golomnya. 60 le kurang 20 le padu. Ha? Put 20 6 bulan dia golong 40. Sama dengan kan 26. Kan? Ai pun 26 dah. Lewat 6 bulan. Lewat 6 bulan. Leher kurang. Leher kurang tengok. Kan? Leher kurang tengok. Nyan dalam masanya umur Nabi leher plus si kurang ton di tengok. Sampai umur 40 nerima wahyu dalam lempau. Nyan wahyu nyan lama tanya nak kena buah. Jawab je hana kan? Hai Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul baru umur 40 kan? Ya, yo kalau 40 kan? Kan Nabi? Kalau angkat.
ngelom biasa. Tahu nah? Nah. Jadi 6 bulan Nabi terima wahyu kan. Nyankan di dalam nubuah. Wahyu yang Nabi Allah Ta'ala lewat mimpi kepada Muhammad bin Abdullah, bukan dalam nubuah, bukan dalam koridor kenabian. 6 bulan. Umur 40 nak angkat menjadi Nabi selama 20 tahun. Kau nak? 20 tahun Nabi iqamah di dalam nubuah, dalam kenabian. Dalam jangka 20 tahunnya Nabi menerima wahyu. Ya, dalam jangka 20 tahunnya Nabi menerima wahyu. Ya. Karena 6 bulan yuh golomnya nan terima wahyu, maka 6 bulannya dianggap 1 juzuk. 6 bulannya 1 juzuk menerima wahyu. Maka 20 tahun pun begitu nah. 20 tahun bagi pukul 20 tahun kali 12 bulan bagi 6. Maka bagi 6 karenanya pukul 6 bulan yuh golom nubuah. 6 bulan yuh golom diangkat sebagai Nabi. Nabi nan terima wahyu lempau. 1 juzuk kenabian 6 bulan. 1 juzuk kenabian adalah 6 bulan. 20 kali 12 276 bagi 6 26. Tahu tak? Pakai bagi 6 bulan di dalam nubuah. Ya. Setiap 6 bulan apa itu sama dengan yang Nabi Nuh bertonton tak jadi tu kan. Punya sampai duduk 6 bulan. Sama dengan Nabi Nuh. Oh Nabi Nuh. Tak jadi duduk tempat dalam masa nubuah pula. Maksudnya tabah juzuk kenabian ban Nabi Nuh 6 bulan. Jahai ke kan? Kagak jah. Tapi nya kahana ukuran gede. Kan? Hana ukuran gede. Nya yang berapa? Aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fin nubuwah. Salasan wa isyrina sanatan. Nemukim oleh Nabi, menetap oleh Nabi di dalam nubuah, dalam pangkat kenabian selama 20 tahun. Selama 20 tahun kan dalam jangkanya yang terwahyu. Yang terwahyu oleh Allah dalam jangka 20 tahun. Wakana ka awai Nabi yuh golom 20 tahunnya nerima wahyu rak lempau. Maka wahyu rak lempau ya 1 juzuk daripada 26 buah juzuk. Ya. Age puken lage pungkol ya pegah menopi. Rai kap ti.
Titun Puakan titun 2 kali 6. Nah, titun 12 bulan. 12 bulan berbanding dengan 6 bulan yang terima wahyu terlampau. Tepuk 2. 20 hari kali tepuk 2 apa tu? Nya 26. Naik dah orang lama yang terperun. Kan? Sebelah dia. Agak mesti. Nya naik dah orang. 20 hari kali tu dengar. Betul? Sebelah dengar. 20 pun 20 tahun. Titun 12 bulan. 12 bulan berbanding dengan 6 bulan pun. Tambah dengan dalam titun 2 kali 6. 20 tahun kali 2 26. Yang ke 46 yuh gohlom nubuah pun. Nyan adalah 1 juzuk dari 6 yang di dalam masa kenabian. Tambah ke dia? Dia 27. Ana buah dah gini. Nya genan apa ya tak fikir, apa ya tak cari. Hana so duduk kadar kecuali Allah. Apa ya tak cari. Nyo yang tengah tak cari lagi kita nyo kan. Nya 26 nyan pai duit. Nya 26 juzuk pai duit. Nubuahnya terbagi kepada 26 juzuk. Pakan 26 juzuk, pakan 26. Hai karena Nabi masa kenabiannya 20 hari tu. 20 tahun. Tak kali 2. Tak kali 2 apa? 2 kali 6. Kan? Dalam titun 2 ke 6. 26. Yo golom kenabian 6 bulan. Maka 6 bulan yang diterima wahyu secara lumpur ini adalah 1 juzuk dari 26 juzuk kenabian. Yang juzuk dalam kenabian tu dalam masa 20 tahun. Ayub 20 tahun. Apa kan? Sebelum 20 tahun. Hana ke Nabi. Maka hana ke nubuah. Nampak. Mungkin menyepit bulan yuh golomnya bagi buat. Mungkin mesti Nabi nak terima lumpur puakan puak bulan yuh golom 20 tahun. Mungkin yang 20 tahun je bagi puak dengan lumpur je tu. Sebab kumpulan je selama 20 tahun. Yang nubuah. Segala 20 tahun. Artinya huyuk 20 Nabi yang nak kena buah lah.
metode dalam penurunan wahyu dalam jangka 20 tahun yang nafsu tu nambah benda. Hai dah bilang tu. Hana dia dah bilang. Anaknya gara-gara tu. Yang kata depu tanya puah. Gaya kurki benar. Na yang melalui Jibril. Na yang kudsi. Ya? Na yang mimpi. Na yang langsung. Apa? Berpeluar. Nyut bicara tang kag pegah yo. Mentera tang pegah yo hana so depu ya hana dak pergi boleh. Nyo kan dasar riwayat beno 26. Tang yom na. Nabi lupa. Okey. So, belum nambah judulnya. 20 nambah juzuk dari 20 leher. Nya walaupun tu na juzuk yang hana wahyu. Artinya kan Nabi nak terima wahyu dalam ruang lingkup 20 leher. Dua ruang lingkup ni 20 leher. Nyan mulai Iqra sampai habis iaitu dalam jangka 20 lehernya. Kemudian 20 lehernya gekun dengan 40 nambah juzuk. Bancara itu biat 46 dari 20 leher. Ya. Begitu biat 46. Artinya pegah wakana qabla dzalika bi siyati asyhurin fahiya juz'un sama dengan 1 juzuk 6 bulan. Sama dengan 1 juzuk 6 bulan. 20 leton bagi itu 6. Yang tang ramai yang kalau mencari ya. Tang agaknya mana? Yang itu benar nanti lumpuhnya atau namanya. Keban? Yang itu benar yang ke lumpuh adalah itu ataupun namanya adalah itu. Lumpur 1 juzuk daripada 46. Lumpur 1 juzuk. Dupna masa nak melampau Nabi 6 bulan. Sama dengan 6 bulannya adalah juzuk kenabian. Nabi dalam jangka 20 leher. Ya. Kalau 20 leher 276 bulan. Yang 276 bulan yang mujudu pada bawah judu gebandinglah dengan 6 bulan yuh golom Nabi diangkat menjadi Nabi. Nah kai dia biar 26. Tabah judu 6 bulan.
276 bulan nyan adalah kul nubuah Nabi. Keseluruhan nubuah Nabi 276 bulan. Juzuk jih paduk 6 bulan. Satu juzuk paduk 6 bulan. Jumlah juzuk kenabian Nabi paduk 26. Pai tu biar 26, pai tu 6 bulan yang panai, 6 yang panai. Dari 6 bulan je golong kenabian. Atau bahasa je menau. Lamasa 6 bulan Nabi nerima wahyu ra lempau. Nyan 6 bulan nyan kanya 1 juzuk penerimaan wahyu. Ya. Wapluh tahun bagi itu 6-nya. Itu biar 26. Mesti takkan jumlah Nabi nerima wahyu pada buah itu. Nya tetama hatrayuh golom je ke Nabi 47. Yang kenabian 46. Yuh golom kenabian apa? Nhân cả nhau mà. Tahu chỉ cần lên bapa lễ. Nyoknya putra gua loh. Kunki bahwa sungguh lumpau, mudah-mudahan bahwa adalah dalamnya lumpau itu berkhabar dengan gaib. Dan bermula dengan berkhabar dengan gaib itu salah satu martabat kenabian. Dan bermula dianya berkhabar dengan gaib itu sangat sedikit pada pihak kenabian. Bahkan karena sesungguhnya haluasan tidak boleh bahwa membangkit oleh Allah sesudah Nabi Muhammad SAW akan tiru Nabi yang disyariatkan akannya Nabi akan segala syariat, yang kita syariat ianya Nabi akan segala syariat, dan kepenyataan Nabi akan segala hukum, dan hanya kabarnya Nabi dengan gaib selama-lama. Ya. Maka apabila terjadi bagi seseorang dalam mimpi oleh berkhabar dengan gaib, nalah ini kadat, itu satu juzuk daripada kenabian. Kan bahawa sungguhnya seseorang itu Nabi. Dan apabila terjadilah demikian bagi seseorang dalam mimpi, niscaya ada ianya demikiannya, itu benar.
Jika kita lain lah bak yang nak pelih kan juz'an. Pak nak syarah hadis ni nak campur dulu kalau. Makna hadis anna ru'yal mu'min fi akhir zaman takunu sadiqah faqad takunu khabaran an syai'in waqi'in aw syai'in sayaqa'un fayaqa'u mutabikan lirru'ya fatakunu hadhi ru'ya ka wahyin nubuwah fi sidqi madluliha wa ru'yal mu'min juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan buah yakni min ajza'i ilmin nubuwah min haisu inna fiha ikhbaran anil ghaibi wan nubuwatu ghairu baqiyatin lakin ilmuha baqin wa innama khussa hadzal adat lianna umuran Nabi sallallahu alaihi wasallam fi aksar riwayati sahihah kana salasan wa sittina sanatan wa kanat muddatu nubuwatihi minha salasan wa ishrina sanatan liannahu bu'isa inda istifa'il arba'in wa kana qabla al-bi'sah yara fil manam limuddati sittati asyurin ru'yas salihah fatati misla falakis subahi wadihatan jaliyatan sumara al malak fil yaqdah fa iza nusibat muddatul wahyi fil manam wa ya sittatu asyurin ila muddati nubuwatih wa ya salasun wa ishruna sanatan kanatis sittatu asyhur nisfu juz'in min salasatin wa ishrina juz'an wa dhalika juz'un wahidun min sittatin wa arba'ina juz'an. Câu đôi hai bông phun một nào makna hadis lepo ru'ya mu'min kan ru'ya mu'min lumpo mu'min pada akhir zaman nyan adalah benar nya hadis bermula makna hadis bahawa lumpo mu'min pada akhir zaman adalah benar. Maka terkadang-kadang lumponya kabar daripada sesuatu yang sudah terjadi. Kadang-kadang lumponya daripada sesuatu yang akan terjadi. Maka terjadi ia mutawakah bagi lumpo. Ya, maka adalah lumponya lagi wahyu Nabi pada benar madlulnya. Madlul lumpo dengan madlul wahyu benar. Taban lumpo urung mukmin lagi wahyu Nabi.
Nyan makna haji. Dah. Alanya lumpau mukmin satu juzuk daripada 46 juzuk daripada kenabian. Yakni sebahagian daripada juzuk-juzuk ilmu kenabian. Min haitsu bahwa sungguh dalamnya lumpau itu perkhabar daripada gaib. Lumpau sebahagian daripada juzuk-juzuk ilmu kenabian. Min haitsu dalamnya lumpau itu memberitakan dengan sesuatu yang gaib. Padahal bermula kenabian itu tidak ada lagi ghairu baqiyah, hanya kekal. Lakin ilmuha bakin, tetapi bermula ilmunya kenabian itu yang kekal. Ilmu ngan alam kiban tulisannya. Hanjit alam ilmu. Tanda kenabian dah hanjit pun. Nya alam je na leh ke alam. Dah. Yang ke kampung yang turah. Ya, makna lumpau orang mukmin satu juzuk daripada 46 juzuk kenabian, yang dimaksud adalah sebahagian daripada juzuk ilmu kenabian. Kiban ilmu kenabian di segi memberitakan dengan sesuatu yang gaib. Nanti bunuh nak orang mukmin gelumpau bahawa nyau ke nyau akan mati urang waperle. Ya mesti gelumpau. Yang mati waperle ya udah terperle. Nya kata gaib, nya ati kagak pegah puakeun yang bahagian daripada kenabian, berarti nyan atra yang gelumpau oleh masalahnya terjadi ke tu. Ya muafakat gelumpau. Kamati urang waperle dengan nyan pegah orangnya nyan akan mati urang dua perle yang kan berkhabar dengan gaib. Nyan segi ikhbar dengan gaib nyan puakeun kunjih min ajza ilmin nubuwah, sebagian daripada juzuk ilmu nubuwah, ilmu kenabian. Wa nubuwah ghairu baqiyah, kenabiannya hanali kekal, tetapi ilmunya kekal. Ya, berkhabar dengan gaib. Ya, kekalnya ilmunya. Dah hanya saya dikhususkan akan ini bilangan 26 benar. Pai dia 26. 25 hanya 27 hanya. Yang 26. Karena umum Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kebanyakan riwayat sahih itu 60 tahun. Ya. Dan adalah masa kenabiannya Nabi dari 60 nya adalah 20 tahun. Karena Nabi diutuskan ketika sempurna 20 tahun. Dan adanya Nabi golong biasa itu diperlihatkan dalam mimpi bagi masa 6 bulan akan ru'ya salihah. Ya. Fatati misla falakis subahi wadihatan jaliyatan. Nah, maka datang ianya lumpau yang salehnya akan seumpama falak subuh. Wadihatan hal keadaannya falak itu ya, buah hal keadaannya ru'ya itu yang jelas lagi yang jelas. Kemudian kekalan ianya Nabi akan malaikat di dalam jaga.
Maka apabila dibangsakan akan masa wahyu dalam lumpau, iaitu 6 bulan, kepada hota bangsa kepada masa kenabiannya Nabi, iaitu 20 tahun, niscaya adalah 6 bulan itu senisfu juzuk daripada 20 leboh juzuk. Dan bermula demikian itu juzuk yang satu daripada 46 juzuk. Nampak? Kah? 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 Hana? Yang hanam pom tanya apa? Ada yang Nabi yuhgohlom biasah nekalan yang Nabi dalam lumpau bagi masa 6 bulan akan ru'ya yang salihah, lumpau-lumpau yang salih. Maka datang ianya lumpau yang salihnya seumpama falak subuh. Hal keadaan lumpau yang salihnya itu wadihah jaliyah. Wadihah jelas lagi yang terang. Lihat 6 bulannya nekalan le Nabi malaikat dalam jaga. Jadi lumpau ingat bukan mana? Lumpau yang nekalan le Nabi dalam masa 6 bulannya wadihah jaliyah, terang jelas. Fatati maka datang ya kan? Fatati maka datangnya lumpau yang terlihatnya misla seumpama falak subuh. Wadihatan jaliyatan. Lihat 6 bulannya kan kalian malaikat dalam jaga. Maka menyerta nisbah masa wahyu dalam lumpau. Masa wahyu dalam lumpau iaitu 6 bulan ke masa kepada masa kenabian iaitu 20 tahun, maka adalah 6 bulan itu 1/2 juzuk dari 20 boh juzuk. 20 tahun 20 tahun total kenabian. Juzuk ji ditun-tun kan? Ditun 20 boh juzuk. Ditun boh juzuk. 20 tahun 20 boh juzuk. Kanya ile. Ditun boh juzuk. 20 tahun 20 boh juzuk. 6 bulan je kena 1/2 juzuk ya. 1/2 juzuknya. 1/2 juzuknya yang ke makna yang lain dibantukan. Ada. 1/2 juzuknya taban makna ji dengan 1 juzuk daripada 46. Nampak. Maka apabila dinisbahkan masa wahyu dalam lumpau iaitu 6 bulan kepada masa kenabian, nisbah kepada masa kenabian iaitu 20 tahun. Nyan niscaya nalah 6 bulan itu senisfu juzuk daripada 20 boh juzuk. Dan bermula demikian 1/2 juzuk daripada 20 itu juzuk yang satu daripada 46 juzuk. Ini terbanding dengan 20 6 bulan terbanding dengan 20 tahun yang 1/2 juzuk. Monya dengan 46 je 1 juzuk. Yang kena itu dia. Monya terbanding dengan tahun 6 bulan terbanding dengan tahun yang 1/2 juzuk. Monya 6 bulan tak kali 2 puakeun monya tahun yang tak kali 2 sama dengan kan
26 20 letun ya titun 2 ke 6 bulan 20 le kali 2 kan 26 ke 6 hay ta banding dengan 6 bulan je sama dengan kata 7 tu ya kan betul hayat kata baca wa bihi wujud wa qalu asdaqukum ru'yan asdaqukum hadithan maknahu idza kana al insan sadikan fi hadisih qariban minallah kanat ru'yahu aqrab ila sidqi ghaliban gitu rahuna sebenar-benar kamu nisbah lumpau itu sebenar-benar kamu nisbah haba giban tu haji menya manusia nyan butoi yate pegahaba tahu haji dengan Allah Taala nyan lumpau haji lebih tahu kepada butoi pada galit mam yate pegahaba jai tu letnya dapat amat lumpau nya makna haji walihada qayyadahu fi hadisil Bukhari ar-ru'yal hasanah minar rajuli saleh dan karena ini dikaitkan di dalam hadis Bukhari ar-ru'yal hasanah minar rajuli saleh ru'ya yang elok daripada laki-laki yang saleh amma malam yusaddaq fi hadithih malam amma ma la yasduku fi hadithih wa ya'til fawahih ma dara minha wa ma batana fa hadza ghaliban ma takunu ru'yau mim babi tala'u bi syaitan bi adapun timan yang tidak benar yang nyaman pada habanya timan dari pupuk nyaman akan segala perbuatan yang keji ma zahara minha wa ma batan barang yang lahir yang barang daripada kejahatan dan barang yang batin ya lahir batin kejahatan pupuk maka bermula ini pada kebiasaan barang yang ada lah lumpuhnya tidak adalah lumpuhnya fahadha ghaliban ma takunu ru'yahu min babi talau bi syaitan nisya adalah lumpuhnya itu daripada bab ibu memen le syaitan dengan yatiman miau dia ngaba kana butoi buon ana pa nyan lumpuh tapi memen le syaitan tu nampak teman Gekun li Ibnu Qayyim rahimahullah wa man arada an tasduka ru'yahu falyataharri as-sidqa wa aklal halal wal muhafadzah alal amri wan nahi wal yanam ala taharatin kamilatin mustaqbilal qiblat wa yadhkurullaha hatta taghlibahu ainahu fa inna ru'yahu la takadu takdzibu albattata. Kele Ibnu Qayyim rahimahullah dan bermula timan yai maksud nyaman akan bahwa benarlah lumpuhnya timan maka hendak dilum-lum ia akan kebenaran dan falyataharinya akan kebenaran wa aklal haram dan mawaklal halal dan makan halal haba budoi paju bu yang halal wal muhafadzah alal amri wan nahi pelihara di atas amar dan larangan wal yanam dah hendai di atas suci yang sempurna mustaqbilal kiblat yang menghadap kiblat guna taharah nanti menghadap kiblat bu menghadap kiblat wa yadhkurullah dai menzikir keroi tehnya
hatta digalabah akannya oleh dua matanya dengan hanapa betul leh ha mereka dikir kedua hanapa betul leh pra dengan dia lempau ya lempaunya betul ya munyahan pa ni ya ahli Ibnu Qayyim nyan menyelagi yang kejadian tanya fa inna ru'yahu la takadu takdibu albatata Arab hana tulis ya menyelagi yang cara kajilah Ui chào đâu Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.